Hello guys, Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni hari Ahad ya. Kita nak hantar Q. Ni, nak sikit muka. Kita nak hantar Q pergi potong. Kita lagi sunat. Oh. Dah jadi abang ni. Kena sunat. Dah jam 4 dah. Jadi kita nak bawa pergi klinik. Tadi dah telefon, ada slot kosong. Terus bawa dia pergi. Dia pun nak, boleh terus buatlah. Tak boleh tunggu-tunggu nanti dia tukar fikiran. Okay, jumpa lagi. Steady lah. Sudah jadi abang dah jam 4. Kan? Tengoklah sikit. Bukan saya ni. Saya orang. Ada coklat. Coklat tak ada. Lari. Apa tak pakai? Mana? Nah. Boleh ke ni bukan bagi batuk lagi? Taklah. Buka kedai. Oh ni yang bunga. Ya. Macam mana nak? Q dah selesai. Mami pun ada beli buah sikit. Buah oren. Nanti kita bagi dia makan buah oren supaya cepat baik dia punya luka tu nanti ya. Q dah ada dalam kereta. Sedang menunggu di dalam kereta. Okey. Q okey? Aduh. Mengejut dan terkejut. Dah selesai. Betul dia. Tengok Q. Okey tak? Tunjuk good sikit. Wah. Dah jadi abang dah. Okey, jom kita balik. Ni. Pegang ujung dia. Ni kena kan ni. Dia sini. Bawa lah naik. Jom jalan naik. Tak payah tunggu Daddy, naik. Nak buang mana? Buang je lah, dek. Selit. Lalu jalan. Aduh. Nak naik tangga pula. Jalan-jalan lah macam mana pun. Janji sampai rumah. Aduh. Okay, blok sini tengah renovation untuk buat rumah lain. Okay, jom kita tengok sikit. Tada! 2 pintu jadi 1 ni. Dah nak siap dah. Rumah kami belum lagi.
Okay guys. Sampai sini saja dulu. Jumpa lagi di next content. Bye bye.